Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Muhammad Izzul Amsyah bin Muhammad Hanis. Saya sekarang berada di tahun 5 dan bersekolah di Sekolah Kebahasaan Bangsa. Kod sekolah saya ialah WBA 0012. Wahai semua pendengar, hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang telah menarik perhatian saya, yang ditulis oleh Dr. Naanish dan Dr. Wah Fahmi dan diterbitkan oleh Troka Sains SDN Besri. Judulnya bertajuk Troka Sains 5, Rindunya Nak Travel Lagi. Buku ini mempunyai 152 jumlah muka surat. Buku ini juga mempunyai sebuah fakta yang sangat menarik, iaitu Slovakia mempunyai sebuah air terjun batu yang sangat cantik. Jika nak tahu lebih lanjut, dengarlah perkongsian saya pada hari ini. Buku ini membawa kita ke pelbagai negara di seluruh dunia sambil mempelajari ilmu sains dengan cara yang santai dan menyeronokkan. Penulis menggunakan pendekatan penceritaan yang menarik, seolah-olah kita sendiri yang melancong dan meneroka keunikan setiap tempat. Antara kandungan utama buku ini ialah penerangan tentang fenomena alam, fakta unik setiap negara serta kaitan di antara sains dengan kehidupan seharian. Sebagai contoh, pembaca dapat mengetahui tentang keajaiban alam semula jadi, budaya masyarakat dunia serta bagaimana sains memainkan peranan dalam menjelaskan semua itu. Selain itu, buku ini juga syarat dengan fakta yang jarang diketahui yang boleh menimbulkan rasa kagum serta meningkatkan minat pembaca terhadap sains. Gaya bahasa buku ini yang mudah difahami membuatkan buku ini sesuai untuk semua peringkat umur, terutamanya pelajar. Kesimpulannya, Troka Sains 5 bukan sahaja buku yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan, tetapi juga boleh membuka minda kita ke perspektif yang lebih luas. Sekian, terima kasih.